Assalamualaikum. Teruskan pembicaraan dari anak penghulu daerah ini kerana bermuka perbuatan keji. Beta menunggu keputusan daripada Paduka Mufti. Ampun Tuanku Shah Alam. Menurut dari segi undang-undang Islam, lebih dari 3 orang saksi betul-betul menyaksikan perzinahan, barulah patik dapat putuskan. Ampun Tuanku. Adinda Pangeran Adipati, jelaskanlah kepada Paduka Mufti, sebab Adinda lah yang mula-mula menerima aduan ini. Ampunkan patik duli Tuanku. Orang-orang kampung menangkapnya sedang perbuatan keji itu betul-betul berlaku di dalam dangau bendang kampung itu. Jika demikian, banyaklah yang menyaksikannya. Hamba dan sekalian inilah yang menangkapnya. Dengan nama Allah yang Maha Suci, sebenar-benarnya lah perkataan dari Paduka Pangeran Adipati. Adakah kamu semua mengerjakan perintah Allah dengan sempurna? Maksudku sembahyang dan sebagainya? Ada, Datuk. Baiklah. Sekarang kita sendiri nak bertanya dengan perempuan ini. Dengan nama Allah, berterus teranglah kamu di hadapan Tuanku. Ingat, hukuman manusia di dunia dapat kamu elakkan, tetapi hukuman Allah tidak terberikan. Adakah kamu ini difitnah atau bukan? Hamba mengaku dengan ikhlas. Memang hamba ada lakukan. Bukan ini sekali, tetapi dah banyak. Ampunkanlah patik Tuanku. Ampunkanlah bang. Dengan ikhlas pengakuan diberi. Ampun Tuanku. Dan kamu, anak penghulu, apa pula jawapanmu?
beta sudah menunggu-nunggu kedatangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila Adinda Mufti kita ke Anjung. Silakan tuanku. Ya. Dayang, kamu semua boleh berehat di dalam, ya? Mohon patik, tuanku. Adinda, silakan. Ampun tuanku. Patik menghadap menjunjung duli, menyampaikan keluh kesah rakyat negeri. Apakah dia Adinda Mufti? Tuanku, sudah hampir sepurnama. Tuanku tidak bersua wajah. Rakyat mulai merasa gundah. Gerangan geringkah, patik menunggu perintah. Ampun tuanku. Kering dan sebagainya sudah jadi pakaian orang yang berumur. Apalagi beta yang sudah uzur. Sebenarnya perasaan beta sudah kabur. Ampunkan patik. Patik kurang selidik tuanku. Dengan ringkas beta berperi di masa hujan lebat di tengah hari. Seorang musafir datang berlari-lari, berlindung diri di mana pegawai tu sedang berdiri. Kemudian tuanku, adakah apa-apa berlaku? Ia mengeluarkan sebungkus makanan yang sudah keras, ditadah kepada hujan yang sedang deras. Setelah lembut makanan itu lalu dimakan. Kemudian ia menadah tangan ke hadirat Tuhan dengan penuh keikhlasan. Apakah dengan peristiwa itu tuanku? Ya. Dengan sebab itulah hingga kini beta terasa tak ubah badai datang bertunda-tunda. Adinda Mufti, Tuanku, boleh dikatakan setiap hari beta menyantap makanan yang lazat-lazat. Tetapi beta tak pernah mengucap syukur ke hadrat iradat. Tuanku, Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Juga ia maha pengampun dan bijaksana, tuanku. Adinda Mufti, Tuanku, pada hari Jumaat nanti, setelah fardu Jumaat dilaksanakan, dipersilakan sekalian hamba rakyat di Perseban kerana beta hendak berpesan. titah dijunjung. Patik mohon tuanku. Bersabarlah Adinda. Rasti sudah tersedia. Marilah kita santap bersama. Tuanku. Dayang. Adindaku Gusti, nampaknya anak anda Sulaiman belum bangun lagi. Jangan-jangan dia tidak sembahyang subuh tadi. Kalau tak salah, dia bangun terus ke perigi. Selepas sembahyang, dia tidur kembali. Adinda selalu saja nak menutup-nutup kesalahan Sulaiman. Yang kanda tahu, dia baru saja pulang. Entah ke mana saja dia semalam-malaman. Inang, pergi kejutkan Sulaiman. Baik, Tuan. Kamu ngapa, Inang? Biar better. Kamu tunggu di sini saja.
Leman? Leman? Bangun, nak. Ayah kau sedang menunggu untuk bersama-sama sarapan. Leman? Baik, Bunda. Biar Leman ke pergi dulu, Bunda. Kemana saja kau semalam-malaman? Leman asyik mendengar orang membaca hikayat Amir Hamzah, Bunda. Kalau begitu, baguslah. Lekas pergi mandi. Baik, Bunda. Kanda. Sulaiman berkata, dia pergi mendengar orang membaca hikayat Amir Hamzah. Amir Hamzah lagi? Iya, Kanda. Tak habis-habis hikayat Amir Hamzah tu gamaknya. Yang Kanda tahu, selama-lamanya sepekan. Ini dah hampir sebulan. Jangan-jangan yang membacanya tu dari riwayat Nabi Allah Adam. Ini tak boleh didiamkan, Dinda. Kanda, biarkanlah. Dia anak laki-laki. Apa nak digusarkan sekali? Masa inilah biar dia tahu susah dan payah. Jangan sampai nanti kita pula yang resah gerisah. Kanda tak susah apa-apa. Sebab Kanda di sini hanya sebatang kara. Kanda tidak mau disebabkan nilai setitik habis rosak susu sebelanga. Nanti terlibat pula kerabat adinda, kerabat diraja. Sulaiman. Kemana saja engkau pergi hingga larut malam? Tidak terlintas di fikiran ayah sebagai apa dan bondamu ni siapa? Janganlah menganggap dirimu sebagai rakyat biasa. Ayah tidak menegah engkau bergaul dengan sesiapa. Ayah akan berbangga jika engkau membuat jasa untuk agama, masyarakat dan negara. Tetapi janganlah menyunting arang di wajah keluarga. Sudahlah, Kanda. Kalau nak memarah anak tu, tunggulah masanya. Sulaiman, ayahmu ni orang wara. Niat hatinya supaya engkau... Inilah satu contoh yang tak elok diteladani. Kita menasihatkan anak, tetapi... Tapi bagi Kanda pun, gunakanlah fikiran. Kalau nak memarah anak atau nak menasihatkan anak, biarlah dulu dia makan. Astaghfirullahaladzim. Jadi kita pula yang disalahkan. Pergilah makan. Hamimah, sudah lama ke kau menunggu? Tidak juga lama, Bang Leman. Di rumah Ma tadi banyak pekerjaan. Sebab ipar Ma, Nahoda Karim akan melayar. Tujuannya ke Melaka. Itu pun baterainya. Syarat betul ya? Jika demikian, abanglah yang lambat. Jangan marah, nanti wajah lekas berubah. Memang, abang doakan Mima lekas tua supaya boleh cari gantinya. Dengarlah sayang, Kanda bermada. Cintaku bukan cinta di mata. Kataku bukan hanya di lidah. Di hati ini ia bertahta. Jangan jadi sebagai Nuri. Bijak berkata, bertangan tidak. Adinda khawatir di belakang hari. Sekarang ia, kemudian tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dan rakyat yang kukasihi, pada hari ini beta hendak beramanah. Kemudian
beta akan tinggalkan kerajaan ini dan singgah sana. Beta hendak berkelana dan bermusafir mengikut kehendak dan takdir. Jadi peninggalan beta, pemerintahan beta wakilkan kepada Adinda Adipati Pangeran. Pada orang-orang yang berjawatan, bantulah Adinda beta untuk mengendalikan dacing keadilan. Tegur dan tuntunlah jika ia berbuat kesilapan. Ini surat wasiat kerajaan pada ipar beta, Datuk Mufti Haji Musa, beta amanahkan. Tampillah duhai Mufti ke hadapan. Berjanjilah dikau wahai Mufti, apabila kita bertemu lagi, serahkan kembali surat ini. Dengan nama Allah yang Maha Suci, Fatih taat dan berjanji, Fatih akan serahkan kembali bila kita bertemu lagi. Bersyukurlah kepada Ilahi. Adinda Pangeran Adipati, Tuanku, kemari. Tuanku, Kepada Adinda lah kekanda percayai, kendalikanlah pemerintahan negeri. ampun Tuanku. Segala titah dan amanah akan Patih laksanakan dengan hati yang tabah. Bersopan santunlah pada rakyatmu. Berbudi bahasalah pada yang tua darimu. Soal darjat dan murtabat, kikislah dari jiwamu. Tinggallah, wahai saudaraku sekalian. Negeri bahagia dan masyhur.
rahmat hidayah. Semoga tuanku gembira, budi menjunjung duli. Tuanku memerintah negeri, makmur bertambah makmur, negeri bahagia dan masyhur. Beta ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana meraihkan hari keputeraan beta. Bentara, persilakan semuanya ke ruang istana. Jamuan-jamuan dah pun tersedia. Dipersilakan hadirin sekalian ke ruang istana. Adinda harap Kanda berpuas hati landaknya. Tidak! Aku belum puas selagi dendam tidak berbalas. Sepatutnya saya lah yang lebih menderita, sebab saya yang melahirkan dia. Memang anak kita yang bersalah. Sudah ada isteri pun masih nak bermuka. Ini semua sudah takdir. Janganlah abang banyak berfikir. Lagi-lagi kau sebut takdir. Tadakan tangan kau kelanggar minta kaya. Boleh macam tu riba? Bukan itu yang saya maksudkan. Abang termenung di sana, termanggu di sini. Bolehkah anak kita hidup kembali? Bukanlah kerana itu yang aku leka. Tapi itu mufti yang bermuka-muka. Dengan tipu muslihat bertopengkan agama hingga menjadi ibar raja. Nanti pembalasannya akan tiba. Ucaplah bang. Abang sudah terbabas dari pendirian yang waras. Diam! Kau jangan campur soalku. Aku penghulu. Aku akan buat sesuka hatiku. Tuk. Kau, Wang. Masuklah. Datuk marah lagi tak? Saya dengar lantang betul suara Datuk dari luar. Aku bukan marah dengan kau. Bagaimana? Dapat apa yang kau suruh tu? Hah? Ini kan awang, Tuk. Aku tahu kau awang. Tapi bagaimana? Hah? Bagaimana? Begini, Tuk. Sulaiman tu rupanya dah lama membuat perhubungan dengan Hanimah, ipar Nakuda Karim. Datuk dulu ingat tak kakak isteri Rahmah di masa nak kahwinnya termakan racun? Ya. Aku yang mengubatnya. Bukan dia termakan racun tu, memang dia makan. Oh. Sebab dia gilakan si Sulaiman anak mufti. Sebenarnya si Rahmah tak suka dengan Nahoda. Oleh kerana Leman tak indahkan, terpaksa juga dia kahwin dengan Nahoda. Oh, barulah aku tahu. Saya dah suruh bini saya congkel-congkel si Rahmah tu. Katanya dia masih cinta kasih Sulaiman. Tapi dia tak tahu hal adiknya dengan Sulaiman. Saya harus berjalan, Tuk. Kemana saja kau ni, Mima? Dah malam berbalik. Ma menolong Kak Muna memasak. Baru ni dia habis kenduri arwah. Ini Ma ada bawa balik sedikit berkatnya. Kakak ni nak ke mana? Dah bertudung? Aku nak ke rumah Bang Awang sekejap. Sebab itu aku tunggu kau balik. Maukah Ma menemankan? Tak payahlah. Kau tunggu di rumah. Aku pergi sekejap saja. Baiklah, Kak.
Hai, belum nampak muka hidungnya lagi, Wang? Saya fikir sebentar lagi dia sampai. Itu pun dia. Naiklah, Rahmah. Kakak mana Bang Awang? Datuk. Dia ada di dapur. Dudukkan dia. Duduk, Rahmah. Ada perkara apa ni, Bang? Duduklah dulu, Rahmah. Mana adik kau si Hamimah tu? Ada di rumah, Tok. Dia baru saja balik. Baguslah. Rahmah, kenapa waktu engkau nak membunuh diri dan setelah aku mengobati engkau tak mau berterus terang yang kau sukakan si Sulaiman anak mufti tu? Janganlah malu. Aku pun tahu yang si Sulaiman tu ada sukakan kau juga. Ya. Dia hanya segan. Lagipun pada masa tu engkau dah nak dinikahkan dengan nahoda suamimu sekarang ini. Dia juga merana sekarang, Rahmah. Apa betul begitu, Tok? Kalau tak betul begitu, buat apa aku kemari? Aku nak bertanya pada kau sendiri, baru puas hati aku. Jika demikian, tidaklah saya bertepuk tangan sebelah. Seperti dikata orang. Saya akan tunggu saja sampai suami saya balik. Dengan secara damai, saya minta cerai. Bukan begitu caranya, Rahmah. Bukan kau tak tahu tabiat suami kau tu. Dia tu pemanas orangnya. Kalau dia terima dengan baik, kalau tidak, macam mana? Jangan-jangan si Sulaiman yang tak tahu menau tu terima akibatnya. Aku ada satu cara. Cara yang bagaimana, Tok? Matilah saya, Tok. Seperti anak Datuk tu. Assalamualaikum, Mas Rang. Waalaikumsalam. Oh, kau, Wang. Nak jumpa nahoda ya? Begitulah kalau tak mengganggu dia. Oh, tidak. Kerennya pun dah habis. Dia ada di biliknya. Terima kasih. Sama-sama. Kau bawa barang tu naik ke atas. Engkau semua naik atas. Nahoda? Siapa itu? Oh, kawang. Masuklah. Tidak ke saya mengganggu? Duduklah. Itu ada kopi. Kopi dari Melaka. Rasalah. Oh iya. Aku hampir lupa pesanan dari kau. Nanti aku ambilkan kain yang kau pesan dari Melaka. Itu tak menjadi soal, Bang Karim. Jadi soal apa pula? Sepatutnya saya mesti menerangkan perkara ini di rumah Bang Karim. Tetapi oleh kerana rahsia, di sinilah yang lebih molek. Sebab ini soal keluarga Bang Karim. Keluarga aku? Apa dia? Kenapa? Sebelum saya menerangkan sesuatu, saya harap abang bertenang dulu. Oleh kerana saya anggap abang sebagai abang saya, terpaksalah saya menerangkan kejadian-kejadian yang sudah lama. Awang, berhati-hatilah kata-katamu ini. Sebab itulah tadi saya minta abang supaya bertenang. Sebab saya tahu tabiat abang, pemanas. Perkara ini dah lama saya nak beritahu pada abang. Tapi saya khawatir nanti orang akan mengatakan yang saya ni perosak rumah tangga. Tetapi sebaliknya, jika saya diamkan perkara ini berlanjutan, seolah-olah saya turut bersubahat. Saya juga menanggung dosanya. Awang, jangan kau nak merepek lebih jauh lagi. Terangkan apa yang berlaku pada isteriku atau iparku. Bukan adik ipar abang. Yang saya maksudkan, isteri abang, Kak Rahmah. Cakap apa yang telah berlaku, cakap! Saya tak mau cakap kalau abang berkelakuan begini. Minum kopi dulu, Bang. Tak apalah. Awang, tolonglah terangkan apa yang telah berlaku. Begitulah. Tiap-tiap kali abang tak ada di rumah, maksud saya semasa abang belayar, selalu saya tersua seorang pemuda masuk ke rumah abang. Masanya pula malam hari. Abang Karim, astagfirullah. Jangan pula saya nak ditikam. Pemudanya kurang jelas bagi saya. Sebab saya ni rabun-rabun ayam.
Biar aku pulang. Aku akan ajar si Rama tu. Nantilah dulu, Bang. Abang hanya mendengar dari penerangan saya. Tapi Abang belum menyaksikan dengan mata kepala Abang sendiri. Inang, ada kau nampak Sulaiman? Cik Leman sedang beri makan ayam sabungnya. Panggil dia kemari. Apa nak jadi dengan budak ni pun aku tak tahulah. Itu pun dia. Man, mari. Ada apa, Bunda? Man, malam ini kau jangan nak ke mana-mana. Sebab ayah kau sedang gering. Bukan kau tak tahu, sudah berapa hari ayah kau tak menjamah makanan. Bunda harap kau dengarlah, nak. Baiklah, Bunda. Leman tak pergi ke mana-mana. Percayalah, Bunda. Leman sedang beri makan pada si Jalak dan si Bering. Bang, ini ada surat, Bang. Dari siapa? Dari perempuan. Saya pun tak kenal. Baiklah, terima kasih. Surat dari siapa pula ni? Hamimah. Apa yang aku mesti perbuat sekarang? Segala aduan kau itu. Kalau tidak, Abang Karim, kalau saya berbohong, buat apa saya ajak Abang Karim mengendap di sini? Buat apa saya bersusah payah? Itu siapa datang? Itu Tok Penghulu. Buat apa kau beritahu Tok Penghulu? Biar aku sendiri saja yang mengundang. Dia dan orang-orang kampung akan menjadi saksi. Lihat tu. 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 Awang? Dah nampak muka hidung jembalang tu? Belum, tu. Datuk, jika benarlah apa yang dikatakan Awang ini, izinkanlah saya menentangnya. Engkau nak ke mana? Tak ke mana-mana, Bunda. Kenapa engkau berbadik pula? Leman baru saja habis mengasahnya, Bunda. Kalau ia pun tak bolehkah kau tunggu siang? Malam-malam buta begini kau mengasah badik? Heran aku pula. Macam negeri ini sedang nak berperang. Leman, kalau ada sesuatu, janganlah berlindung. Terangkan pada Bonda. Nanti buruk padanya, nak. Tak ada apa-apa, Bunda. Aku dah tak sabar lagi lah. Sabarlah, Bang Karim. Masanya dah nak sampai. Kalau tak, ada orang datang. Biar aku serang dia. Jangan. Itu orang kita. Dia yang akan membawa khabar. Jangan menyerang membabi buta. Kalau kena pada yang bersalah tak mengapa. Kalau kena pada yang lain, bagaimana? Bagaimana? Sudah ada orang di hadapan Rumah Nahoda. Bagus, Nahoda. Ingat, perlahan-lahan. Jangan serbu buta. Beri dia masuk ke dalam rumah dahulu. Ingat? Ma? Saya datang ni, Ma. Masuklah, Bang Leman. Pintu tak dikunci. Bukalah lampu. Mengapa bergelap? Janganlah takut. Dia tidak akan datang. Kanda akan melindungi keselamatanmu.
Dina tak takut sebab suami Dina pelayar. Ha? Jadi engkau bukan Hamimah, engkau Rahma. Mengapa pula Hamimah? Bukankah kau berjanji nak berjumpa dengan Tidak, ini fitnah. Jangan begitu, Liman. Aku dah lama. Cik, perempuan jahanam menduakan laki nak. Iya. Iya. Hidupkan lampu, lekas. Pegang, jangan beri dia berkelahi. Oh, engkau Sulaiman, anak mufti besar. Sanggup kau melakukan perbuatan keji, ya? Tengok ni. Sudahlah istrinya mati kerana godaan kau. Suaminya pula engkau bunuh, ha? Tidak, ini aniaya. Aniaya? Ini badik siapa yang terbenam di dada nakhoda? Badik saya. Tapi bagaimana boleh terjadi? Saya belum mencabutnya. Saya hanya menangkis serangan dari nakhoda. Jangan-jangan badik awak ni sakti tak? Datuk, Dia membela tuannya. saya terfitnah tu. Ini surat saya terima dari Hamimah, bukan dari Rahma. Mana Hamimah? Sudah, bawa kemari surat tu. Hamimah tidak ada di sini. Kakaknya sudah hantar dia ke lain kampung. Kerana kau telah berhubungan dengan dia. Datuk, demi saya bersumpah. Ini mayat dengan sehelai kain di badannya. Bagaimana? Apa artinya, ha? Cis. Sungguh malu. Ikat tangannya dan seret. Serahkan pada mufti bapaknya. Tanggalkan pakaiannya. Tidak. Datuk, saya terfitnah, Datuk. Tidak. Datuk. Tidak. Apa yang bunyi riuh-riuh rendah tu? Leman mana? Leman? Leman? Inang, cuba kamu tengok. Jaga dia baik-baik. Jangan sampai terlepas. Baik, ikat dia. Ikat tangannya kuat-kuat. Ya, betul. Ya. Jangan aja. Baik. Gusti, Cik Sulaiman diikat dan diseret orang. Hah? Ya Allah, anakku. Apa salahnya pula? Jalan. Tidak, Datuk. Tidak. Leman. Bonda. Leman anak Bonda. Bonda. Kenapalah kau jadi begini, nak? Bonda, anak anda difitnah, Bonda. Ya Allah, anakku. Yang teramat mulia Gusti Ayu, Patih tiada niat nak memfitnah sesama makhluk. Ini buktinya. Isteri nakhoda hanya dengan sehelai kain sahaja. Isteri nakhoda mati ditikam oleh suaminya. Dan nakhoda mati ditikam oleh anak anda Sulaiman. Tidak, Bonda. Tidak. Patih sekalian dapati mereka bertiga di bilik nakhoda. Tidak, Bonda. Ya Allah, Bonda. Gusti. Bonda. Kita telah dengar segala-galanya dari saudara penghulu. Bawalah dia ke kerajaan. Sampaikan sembah salam kita kepada wakil baginda. Katakan kita sedang ring.
Jika sabit kesalahannya, hukumlah dia. Ayah! Ayah! Anak anda tak bersalah, ayah. Jawablah olehmu di kerajaan sana. Saudara Pengulu, bawalah dia. Kita ulangi sekali lagi. Jika sabit kesalahannya, hukumlah dia mengikut perintah dan undang-undang negeri. Bawa dia. Paduka Mufti, ada baiknya Paduka bersama-sama supaya dapat membela anak anda Paduka ini. Kami sekalian hanya menjalankan perintah. Biarlah yang bersalah membela dirinya sendiri. Demi Allah ada bersama-sama dengan kamu semua. Bawalah dia. Ayah. Tapi Mufti, ini adalah anak anda Mufti yang satu-satunya sahaja. Telah kita katakan, dalam perkara begini tidak ada anak dan keluarga dan tidak ada kasih dan sayang. Jika kesalahannya terbukti, hukuman mesti dijalankan. Bawa dia. Ayah. 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 Anak anda difitnah, ayah. Ayah. Bunda. Bunda. Tidak. Tidak. Dinda, kakak dan Dinda ikut bersama. Apa lagi yang nak ditangiskan, Dinda? Barangkali sudah suratan takdir. Inilah akibatnya anak yang mendengar nasihat. Ada apa perkara yang mustahak ni? Sampai malam buta begini kita mesti datang. Tak boleh tunggu siang ke? Sulaiman, mengapa orang buat kau begini? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik harap diampun kerana mengganggu kesenangan tuanku. Ini adalah kemauan Mufti. Mufti? Benar tuanku. Bawa kedua-dua mayat itu kemari. Leman, apakah ini perbuatanmu, nak? Tidak. Tuanku Pemanda Pangeran, anak anda difitnah. Dusta. Patik menangkap Sulaiman di dalam bilik nakhoda ini. Dia bersama-sama isteri nakhoda sedang bermukah. Oleh kerana nakhoda tidak sabar lalu menikam istrinya. Dan orang-orang kampung terlambat nak menyelamatkan jiwa nakhoda. Sulaiman telah menikam nakhoda. Fitnah, Pemanda, fitnah. Anak anda tak bunuh dia, fitnah. Baiklah. Bagaimana anak anda berada di bilik itu? Yang memanggil anak anda Hamimah, bukannya Rahma ini. Dengan surat kerana minta perlindungan daripada pemuda-pemuda jahat katanya. Tapi bila anak anda sampai di situ, yang menyambut anak anda Rahma ini di dalam gelap. Mana surat tu? Ini dia tuanku. Patik menangkap bukan di dalam gelap, terang benderang. Hah? Sulaiman, kau telah berbohong padaku. Surat ini bukan dari Hamimah, dari Rahma itu. Dengan mengatakan menyuruh kau datang kerana suaminya belayar. Sulaiman, perbuatan kau berdua dengan Rahma bukan sekali dua. Tengok. Ya Allah.
Anak anda teraniaya. Penghulu ini telah menukarkannya. Anak anda berani bersumpah. Apa ada keuntungan bagi Patih nak mengkhianati Sulaiman ini? Ini ada 4 orang yang menampaknya dan menyaksikan perzinahan itu bersama-sama nakhoda. Sungguhkah kamu berempat ada menyaksikan perbuatan itu dengan mata kepala kamu sendiri? Patih semua berani bersumpah, tuanku. Apa dayaku nak menghukum kau, nak? Sulaiman ditahan terlebih dahulu. Kita menunggu keputusan mufti. Ampun tuanku. Bukanlah niat Patih nak menderhaka. Tetapi Paduka Mufti telah menyampaikan pesan kerana beliau gering. Katanya, jika bersabit dengan kesalahan Sulaiman, jatuhkanlah hukuman mengikut undang-undang yang telah termeteri di kerajaan ini. Sulaiman ibni Haji Musa didapati salah kerana berzina hingga terjadi pembunuhan. Dengan cukup saksi-saksi yang menyaksikan perbuatan keji itu. Mengikut undang-undang kerajaan Lampung yang berpandukan pada ajaran-ajaran Islam, Beta Pangeran Adipati sebagai pemangku raja menjatuhkan hukuman padamu, Sulaiman, disebat 100 kali. Ya Allah, Patih teraniaya. Ya Allah, Sulaiman. Bunda. Bunda. Kanda. Bunda. Ampunkanlah anak anda, Bunda. Kanda. Ayah, ampunkanlah anak anda, Ayah. Kanda Gusti, berbanyak-banyaklah kita bermohon ampun kepada Allah supaya anak anda kita selamat. Sabarlah, Kanda. Anakku, buah hatiku. Hati yang mana Bonda boleh tertahan semacam ini? Leman! Leman aku! Leman! Aduh. Ya Allah. Aduh. Allah. Ya Allah. Allah. Aduh. Allah. Bonda. Ya Allah. Anakku menyerah. Gusti. Gusti.
Biarlah beta pergi melihara anak beta sendiri. Tak usahlah, Kanda. Kita tunggu di sini saja. Ya akan pulang juga. Tidak ada artinya jikalau hanya mayatnya yang aku sambut. Biarlah Bonda bersama-sama kau, Leman, anak Bonda. Leman. Leman. Adinda, bertawakallah kepada Allah. Tidak bergerak sesuatu melainkan dengan izin Allah. Ingatlah ini, Adinda. Ya Allah. 91 nanti. Tengok dia dulu. Sudah tak berdaya lagi, Tok. Apa fikiran saudara Panglima? Sudah menjadi mayat. Apa yang mesti dibuat? Sudahlah. Hantarkan kembali ke keluarganya. Apa pikiran Datuk Pengulu? Buat hamba tak tergamak meneruskan hukuman ini. Apa pikiran Datuk Bentara pula? Apa pula pendapat Pengulu? Sebab ini perkara Pengulu yang bertanggungjawab. Hamba hanya menjalankan tugas sebagai pengulu. Jalan. Datuk, ini hanya perasaan hamba saja. Sulaiman ini teraniaya. Sebab mengapa hamba katakan begitu? Semalam, hamba lihat kelakuan Pengulu. Pelayanan sekali dari hari ini. Hamba rasa ada sesuatu yang tak menyenangkan. Hamba pun tak berani menuduh dengan tepat. Sebab yang hamba tahu dari buah mulut orang-orang kampung, mustahil Sulaiman ada membuat hubungan dengan Rahmah. Kerana Sulaiman ada membuat hubungan dengan adiknya Rahmah, Hamimah. Di mana Hamimah sekarang? Itu yang menjadi tanda tanya. Di mana Hamimah? Mereka sudah jauh. Mari kita ikut lekas. Inang. Inang, adakah berita dari anak beta, Inang? Gusti. Berita apa, Inang? Mayat Cik Leman sedang dibawa orang kemari. Anakku. Dinda. Kanda. Dinda. Kanda. Bersabarlah, Dinda. Dinda. Kita berserah saja kepada Allah. Supaya di akhirat kelak dia mendapat keringanan. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudahkah anak kita menerima hukuman? Sudah, Paduka. Tetapi kami sekalian tak sanggup meneruskannya. Hukuman baru meningkat 91. Ia telah meninggal. Jika demikian, jangan dibawa